Hai, saya Maya. Jadi hari ni saya nak share dengan korang benda yang simple je. Apa korang boleh buat dengan Samsung Galaxy S25 series, terutamanya versi Ultra. Kita akan try dari segi daily life biasa. Kita mulakan dulu dengan kamera. Okey, sekarang saya berada di kawasan Kuala Lumpur yang mana dekat sini ada orang jalan, kereta banyak. Ya, memang riuh, tapi inilah momen yang best untuk kita cuba kamera Samsung Galaxy S25 Ultra ni. Okey, pertama sekali saya nak cuba zoom dia. Dekat belakang tu ada menara KLCC. Jadi kita akan cuba zoom daripada 1 ke 2, 3, 5, 10, 30 dan 100. Macam anda tengok, telefon ni memang boleh zoom jauh. Okey, zoom dah settle. Sekarang saya nak cuba pula street photography. Kita nak tengok boleh ke kamera Samsung Galaxy S25 Ultra ni jadikan gambar tu menarik walaupun simple shot. Gambar yang simple je. Jom kita cuba. Okey, sekali snap kita boleh tengok hasil dekat sini dia nampak kemas. Kalau rasa nak polish sikit, saya terus guna AI generative edit lah. Saya boleh adjust orang tu pergi sini, saya boleh buang part mana yang tak perlu. Actually random je saya ambil gambar ni, tapi vibe dia rasa macam hasil yang kemas, santai, seronok dan macam candy shot sendiri yang ada cerita dia. Okay, so sekarang street photography dah settle. Sekarang saya nak cuba kamera Samsung Galaxy S25 Ultra ni dengan food mode. Okay, so sebagai contoh sekarang makanan depan saya dia simple je. So saya ambil, saya polish sikit dengan food mode dan see, warna dia lagi pop, details pun ada. Senang kata macam gambar tu dah ready to post lah ke media sosial. Okey, siang dah settle. Sekarang kalau dah perasan hari dah makin gelap sebab dah malam. Tapi dekat KL ni memang meriah dengan cahaya lampu dan dekat belakang tu ada menara KL yang bercahaya. Tapi masalah bila gambar malam adalah kita risau gambar tu jadi makin gelap ataupun kurang menarik. Tapi dengan kamera pada Samsung Galaxy S25 Ultra ni, dia ada nightography tau. Bila kita guna, gambar tu nampak lagi jelas, warna tu nampak lagi terang. Jadi masalah pencahayaan malam kini boleh diatasi. So, Samsung Galaxy S25 Ultra ni dia bukan tentang kamera je tau. Dia ada satu ciri yang mudahkan rutin harian kita iaitu Now Brief. Yelah kebanyakan daripada kita ni bila bekerja, kita nak update yang cepat, kita nak update yang senang. Jadi dengan Now Brief, bila pagi-pagi tu korang buka je phone, macam-macam dah korang boleh tengok kat sini. Daripada update meeting, bawalah ke berita, sampailah ke cuaca. So dalam satu tempat, tak payah dah buka banyak-banyak aplikasi. So bila korang buka je phone masa tu, korang rasa, oh, saya dah ready dah untuk hari ni. Senang kan? Dengan Samsung Galaxy S25 series ni, macam-macam korang boleh buat. Tunggu apa lagi? Jom upgrade Samsung Galaxy S25 series dan rakamlah momen berharga setiap hari.